Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersama saya Ustazah Siti Norbahiyah Mahmud. Kadang-kadang bila Ustazah pergi mana-mana lepas ceramah, biasanya ramai jugalah para wanita yang datang bertemu dengan Ustazah. Nak hak boleh tak? Nak peluk boleh tak? Saya patah hati, saya kehilangan ini, saya ada masalah begini dan sebagainya. So ayat yang Ustazah berikan kepada mereka yang sedang dilanda duka, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara nasihatnya ialah daripada kita share dekat media-media sosial, bimbang nanti kita buka ruang untuk komen. Kalau komen positif tak apa, takut perkara-perkara yang negatif lagi menghentam jiwa kita. Kita nak move on. So apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali ialah mengadu dengan Allah, merintih, merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nak mengadu waktu mana? Setiap kali lepas solat, terutama sekali di waktu sujud kita. Kerana waktu solat, waktu sujud kita itulah waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jangan anggap kita keseorangan. Kita bukan alone, kita bukan sendirian. Ingat kata-kata Allah di dalam Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita, sesungguhnya aku ada bersama dengan kamu. Orang ataupun manusia boleh meninggalkan kita, tetapi tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya nak share di media sosial, pastikan share tu secara umum supaya mendapat nasihat daripada circle-circle yang positif. Yang mana privacy tu jangan luahkan di ruangan yang begitu umum, luahkan kepada Allah, langitkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap kesulitan itu ada penawarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.